Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Wa ana alhamdulillah. Okay, pada hari ini Ustazah akan membacakan pelajaran yang kedua yang bertajuk Uhibbu usrati. Uhibbu usrati. Ma makna uhibbu usrati? Apa makna uhibbu usrati? Uhibbu usrati bermakna saya sayang keluarga saya. Saya sayang keluarga saya. Di dalam keluarga kita ada datuk, nenek, ibu, ayah, kakak, abang dan kita. Baik, sekarang kita akan menyebut perkataan yang seperti kita lihat. Yang pertama, jaddun. Jaddun. Kedua, jaddatun. Jaddatun. Yang ketiga, abun. Abun. Yang keempat, ummun. Ummun. Yang kelima, ammun. Ammun. Yang keenam, ammatun. Ammatun. Yang ketujuh, akhun. Akhun. Yang kelapan, ukhtun. Ukhtun. Yang terakhir, ana. 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 Baik, kita ulang sekali lagi. Jaddun. Jaddun. Jaddatun. Jaddatun. Abun. Abun. Ummun. Ummun. Ammun. Ammun. Ammatun. Ammatun. Akhun. Akhun. Ukhtun. Ukhtun. Ana. Ana. هذا أبي هذه أمي هذا جدي هذه جدتي هذا أخي هذه أختي هذه أسرتي